Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri 1000 tahun, episod ke-12. So, jom kita tonton. Baik, abang setuju untuk kahwin dengan Iman. Dengan syarat bayi dalam perut tu nanti Iman kena serahkan pada abang untuk abang hadiahkan pada Kak Noh. Lah, kalau pasal syarat tu, Iman tak... Dan syarat seterusnya. Ada syarat lagi? Ya, syarat seterusnya Kak Noh sendiri dengan rela hati kena izinkan abang untuk kahwin dengan Iman. Ada syarat ni. Itu dia. Korang rasa Kak Noh boleh izinkan ke tak Syukri kahwin dengan ni lah, Iman? Pada pengamatan saya, tak elok sebenarnya Iman duduk lama-lama dekat rumah Noh dengan Syukri ni. Macam-macam hal lah Iman dah buat sepanjang duduk dengan Noh dengan Syukri ni. Ada episod, ada satu adegan tu macam Iman ni dia goda Syukri. Jadi macam yang kita tengok dalam scene tadi, dalam hilang ingatan si Syukri ni, dia boleh terima, dia semacam terima atau tak lah, menerima Iman sebagai isteri kedua, tapi dengan syarat minta izin dengan Kak Noh. Saya terbayang Iman kalau dah boleh manipulate Syukri, dia boleh juga manipulasi Noh dengan keadaan macam tu. Lama-lama dia macam menguasai rumah mereka berdua tu. Jadi asalnya kita rasa kita rasa macam Iman asalnya menumpang sebab dengan keadaan dia, dengan dia ada anak, nak melahirkan anak tu, kita rasa macam dia minta simpati lah daripada Noh dengan Syukri, tapi dia ada agenda lain pula. Kita memang tak boleh lah tengok keadaan dia. Okey, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Sekian.